Okey, hari ini hari Ahad, hari cuti 1 Jun lah, hari terakhir kita datang ke Pesta Buku Kuala Lumpur yang terletak di PWGC ya. Okey. Jam sudah menunjukkan 7 pagi, bukan 7 pagi ya. 4 petang. Ya, kita layan dulu tarian tradisional sebelum kita naik mencari buku. Target saya mencari beberapa buah buku. Macam tahun lepas saya membeli 5 buah buku ya. Tahun ni kita akan cari lebih lagi ya. Okey. Tengok apa yang menarik di sini. Agak ramai orang di sini ya. Di sini ada autograf Hilal Ashraf ya. Ini orangnya beratur untuk mengambil tanda tangan beliau. Muka pun tak nampak. Ini ya, kawasan sini. Okey, apa yang ada di bawah? Sekarang saya berada di tingkat 3. Mencari satu buku pun tak dapat lagi ni. Yang banyak komik-komik. Okey, akhirnya saya mendapat sebuah buku Piramli ya, yang berharga RM90. Tapi di sini ada diskaun. Ada teka-teki di situ. Teka-teki. Sangat ramai yang untuk menjawab soalannya. Dia mendapat voucher RM100. Okey, apa ini? Akhirnya dapat tangkap satu buku sebab satu buku free satu, percuma satu. Okey, kita balik suasana di luar. Okey, jumpa lagi tahun depan.